Ucapan berapi-api tidak lain hanya wayang politik pembangkang sahaja. Sindiran keras itu dibangkitkan seorang pemerhati mengulas kritikan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Isham Jalil dan Hassan Karib terhadap perjanjian ditandatangani Malaysia dengan Amerika Syarikat AS ibarat menjual kedaulatan kepada negara ANKSEP itu. Pemerhati berkata masing-masing bukanlah tidak pernah tahu dan terlibat dalam tadbir urus negara seperti Azmin yang juga bekas Menteri Ekonomi, Isham pula dalam unit perancang ekonomi EPU, manakala Hassan sebagai ahli parlimen sudah 4 penggal. Justeru pemerhati menempelak mereka yang sebenarnya hanya bermain sandiwara dipercayai untuk meraih political mileage atau meraih habuan politik. Kata pemerhati meskipun Malaysia kekal perlu membelanjakan dan laksana pelaburan sekitar 242.7 bilion dolar Amerika bersama AS yang bukan melibatkan dana awam, sebaliknya membabitkan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Namun, dakwa pemerhati komitmen ini termasuk pembelian lebih murah dari AS berbanding Indonesia sebelum ini membabitkan arang batu aktif oleh Tenaga Nasional Berhad TNB yang mana menunjukkan Malaysia kini mempunyai alternatif lain. Terdapat juga komitmen membabitkan pembelian aset strategik seperti 30 pesawat Boeing untuk syarikat penerbangan Malaysia dan kontrak jangka panjang untuk membeli gas asli cecair LNG bernilai 3.4 bilion dolar Amerika setiap tahun daripada AS. Umum mengetahui agregator gas tunggal di Sarawak ketika ini adalah Petroleum Sarawak Berhad Petros, namun Petroleum Nasional Berhad Petronas membeli gas dari luar. Selain itu, Telekom Malaysia juga memberi komitmen sama dalam pembelian produk dan perkhidmatan. Dalam perkembangan sama, pemerhati mendakwa perjanjian Malaysia dengan AS bukan sahaja melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah bahagian Pemendaharaan Wisma Putra, Khazanah, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI serta pejabat Perdana Menteri PMO. Justeru kata pemerhati mustahil satu perjanjian ini yang kononnya menjejaskan kedaulatan negara dibuat satu individu melainkan turut membabitkan pegawai-pegawai kerajaan. Terbaru, AS telah memilih Malaysia untuk menerima sebuah lagi kapal pengawal pantai Amerika Syarikat USCG yang telah dilucut tauliah serta peruntukan sebanyak 7 juta dolar Amerika di bawah program dan ketenteraan asing FMF bagi meningkatkan keupayaan kesedaran domain maritim negara. Bagaimanapun, setiausaha rendah negara bagi hal ehwal politik Jabatan Negara AS, Alison Hooker berkata, penyerahan kapal itu bergantung kepada kelulusan Kongres.